Ada yang beli alasan tak nak beli emas sebab mahal. Ada juga yang tak nak beli emas sebab takut harga emas jatuh. Tahukah anda, ringgit Malaysia pernah jatuh sehingga 50%. Pada tahun 1997, disebabkan kejatuhan ringgit yang begitu teruk, Tun Dr. Mahathir mula membuka mulut tentang emas dan Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan siling emas pertama negara iaitu kijang emas. Menurut mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, hampir kesemua pakar emas mengatakan emas adalah simpanan. Fungsi utamanya ialah sebagai penyelamat nilai, bukan pada pelaburan yang boleh berkembang nilainya. Emas boleh melindungi kekayaan kita daripada hilang disebabkan ketidaktentuan ekonomi dan politik. Ini kerana kuasa beli emas bersifat kekal walau apa pun yang berlaku. Bila nilai duit Malaysia jatuh, tiada siapa yang ingin dapatkan duit kita walaupun negara jiran. Tetapi jika harga emas yang jatuh, demand emas semakin tinggi sebab nilainya tidak akan jatuh kosong. Buktinya cuba anda lihat betapa sesatnya kedai emas semasa harga turun. Nak beli emas dengan cara yang lebih mudah, murah dan patuh syariah? Klik link di bio, saya bantu sebaiknya.